Okay guys, hari ni aku ada ride lagi ke trail belakang Pipisas ni. Tunggu lagi rider-rider lain dekat bulatan Pipisas ni. So sementara tu kita buat bike checking sikit sebab aku baru pasang malam basikal ni. So nak beraksi lah hari ni. Dah lama tak pakai basikal ni. Dah bawa minyak dah ni. Okay, dah sampai dah seorang lagi. Kenapa? Ada masalah apa? Yelah, dah lama tak kayuh. Dah 7.40 dah di situ dah. Memang lah kawan Sakit perut? Pasang masuk pula. Aduh. Oh, kita start. Semua dah ada, cuma Logan je tak ada lagi. Tahun depan pula habis, tahun depan. Habis. Dia buat dekat tahun tu. Tahun depan kita yang straight dia bawah tu. Ha. Jom. okey, jalan dulu. Tunggu setting mobil ni jalan. Kita nak pergi ke Busut dan nak ke Bukit Helang hari ni. Nak test power. Hari ni adalah dalam 4-5 orang. Logan dia tak sampai lagi. Ni nampak tu Bukit Helang. Okey, ni jalan video yang sebelum ni. Kita cuba. Rider lain ni. Lain, jom. Okey, depan tu. Pergi makan-makan je ke? Bukit Helang. Okey. Dah masuk. Haluan Bukit Helang. Jom. Kenapa? Ini mana kita boleh lepas. Oi. Oi. Ya, ini kita training bukit. Angkat je. Angkat. Kita lepas dua busut. Busut ni pula. Alamak. Kita lepas. Kita cari laluan lagi. Berapa persen yang berjaya? Oh, macam mana ni? Cuba ambil tu starting daripada tempat rata. Baru 50%. So start ni memang kena tolak lah. Okey. Kita start menolak dekat Bukit Helang. Gambar tinggi guys. Dia curam. Nafas pun dah tercungap. Kalau kita training 14 bukit. Oh, masalahnya tak ada air. Ada.
Ah. Sekejap lagi try. Okey, masih lagi cerita mendaki sikit ni. So ada segmen yang kita boleh kayuh. Okey, aku dah tinggi sampai sini. Jom kita cuba. Dia ni ada slot ni. Okay, kita dengan trail builder kita, Cik Japi. Macam mana kita? Ni tak kalau boleh buat tak. Itu balik ke batu. Tengok sejauh mana awak boleh pergi. Naik zap dulu. Balik ke batu. Oh, ni tak lepas. Okay guys, tinggi ni sikit ni. Nak tinggi. Okay guys, tinggi. Okay Logan, come on Logan. Tu Logan, baju biru. Tanjakan demi tanjakan. Baiklah. Ha? Tapi apa? Oh, situ apa? Ada tanjakan. Okay Logan, boleh daripada situ Logan. Interview dia lah, interview dia. Walaupun Logan lewat, kita ada hadiah video tadi. Logan naik. Boleh up dekat Shopmax. Okey. Yang masuk tulisan ni. Apit dah dulu pergi. Lepas tu Haji. Lepas tu you. Okey. You rasa sendiri macam mana? Bagi rasa downhill, tapi jangan Kalau jangan saya tekan you rasa macam control. front brake jangan Front tekan. jangan, nanti jangan. tekan. Yes. Belakang. You control belakang. Okey. Depan jangan main sangat Depan Perlu jangan juga main. sebab dia turun laju kan. Perlu juga tapi main depan. Oh, ni belakang. advance level. Yes, Ya, advance level. Memang Downhill. downhill. Bagus Logan, bagus. Terbaik. Okey, turun bawah pula. Ada lembu ke? Anjing. Okay, we are going down. Careful.
kena 10. Ji, kayu lagi, Ji. Oi. Oi. Kita kelan tengok. Sampai mana dia? Sampai mana? Wah, wah, bahaya terangkat. Okey, Jati, saya sini. Air tu dah stop lah. Air tu dia sedih dia. Okey, kita turun dan naik balik. Hari ni memang betul-betul hardcore. So, kalori. Berapa kalori sekarang ni? Burn kalori berapa? Logan? Oh, jom. Kita climb bukit yang tinggi juga. Yang video sebelum ni Hakim memang nak datang ke sini, tapi ada tembus situ lah. Go! Ni tasik sawah cantik ni. Okey, dekat tasik sawah. Okey, bawah tu tasik sawah. Okey. Come on, Logan. Hati-hati, Logan. Tak elok lagi lah. Tak elok lagi. Boleh. Okey, lepas. Saya dulu pergi. Okey, saya dulu pergi. Dia tanah keras. Video kan. Larikan. Okey, lepas. Jadi. Ini dia tasik sawah. Main air juga.
Ya. Allah. Okey, cepat aku ambil gambar. Masuk tasik sawa. Okey. Oh, tapi matahari tu Apik. Sini okey. Akang. Sebab tu matahari tu. Dalam hal Apik. Okey. Okey, 1, 2, 3. Oh. Lepas ni juga kawasan ni. Okey. Lepas tu semuanya tadi lagi shortcut. Okey, dah melepasi tasik sawa. Kita tembus. Dah tak jauh. Kita tersas. Tambat lah, tanah turun. Betul. Oh, makin lama makin. Tanah turun. Lepas tu tak dapat, kita main sini ni. Sudah turun dia. Best. Saya terlajak depan tu tadi. Saya dah perasan lah dia mesti jalan ni tembus ni. Betul. Okey. Rasa setakat ni je video kita, Chef Jafi. Jadi kita lanyak bukit banyak ni, bukit bukan biasa-biasa. Yang air tu rasa puas hati lah. Walaupun kata orang Air kita tak jangka nak main air. tak jaya dah air tu. Itu macam lembut kan. Ya. Okey. Dah sampai Kota Sas. Tu dia, oh lega. Setakat ni je kita punya video kita. Adventure ini.